Dah pagi dah. Malam tadi sampai sini pukul 12. Ngam-ngam pukul 12. Tepat. Berapa jam tu? Tu ada berhenti sekejap lah kita tandas tu kan. Tak ada berhenti makan, tak ada berhenti tidur. So sampai tengah malam okey lah. Tak ada tidur dalam kereta. Bukan aktiviti dengan berjalan pusing-pusing taman ni. Ni Taman Putra. Dekat Tongkang Pecah tu. Matahari pun dah mula naik. Sebab pokok tinggi tak banyak. Jadi ambil kesempatan dengan pokok-pokok yang ada ni, kita berlindung sikit bawah cahaya matahari. Kalau kat depan tu, straight dia panas. Ni dah lebih kurang dalam berapa lah? 2,000 langkah jugalah. Berapa minit jalan lah. Okey lah. Santai-santai. Cuaca cantik hari ni. Kalau 2-3 hari sebelum ni hujan, mendung redup. Mendung redup pun bagus juga. Tapi yang ni macam biasa lah. Panas balik. Malam pergi Kota Tinggi pun tak ada banjir. Lalu sungai dia pun orang lain, sungai air membuak-buak. Dia punya sungai okey je, nampak je akar-akar kayu tu lagi. Yang ni baru buat, tak tahu lah ni rumah kedai ke, rumah ke, macam rumah, kalau rumah besar kan rumah je ni. Yang sana tu, yang putih tu kan, itu dulu terbengkalai tu. Bertahun-tahun, berbelas-belas tahun lah. Sekarang baru dia naikkan semula, sambung semula, tak tahulah itu dia developer yang sama ke baru. Kawasan kosong ni besok dah lama penuh lah ni. Tu baru buat. Belah belakang sana pun ada rumah baru buat juga. Yang ni kira yang sedia ada ni, saya rasa pasal satu lah kot kalau boleh bagi nama kan. Saya tak tahu sebab apa. Kalau cari Taman Putra, belakang sana Taman Putra, sini Taman Putra, ada nombor. Tak pasti lah. Sana kosong lagi tu, lapang lagi. Rezeki tak ada, bukan dekat KL. Okey je duduk kawasan ni. Tenang lagi kan. Nyaman. Masih ada tanah-tanah ni, hutan-hutan, sawit-sawit, kebun-kebun. Okey lah. Taman ni dulu yang pecah tanah ni, PMX Anwar Ibrahim. Bayangkanlah masa dulu. Masa beli rumah sini dulu pun 2009, 2010. Itu pun beli atas tangan orang. Dan sebahagian rumah yang dekat sini banyaknya kosong, termasuklah rumah saya beli tu kan. Memang tak ada orang. Jiran-jiran pun sikit je. Bayangkanlah, daripada dia pecah tanah, dia buat berapa tahun dah. Terbengkalai lagi. Sekarang ni misi mencari kedai asam pedas. Kalau ikut map ni kat sini. Tapi pelik lah kalau dia boleh buka kedai kawasan-kawasan kampung ni. Lepas tu ada dalam map pula tu. Lepas tu orang kata famous, sedap pula tu. Oh, terror lah. Takut map ni salah. Tapi kalau kata map salah, tengok dekat Google Map ni, ada je gambar-gambar kedai dia. Gambar-gambar makanan semua kan. Alamat dia Seri Medan. Dah sampai Seri Medan lah tadi, pekan dia tu. Sekali tengok-tengok balik, jauh now. Masuk-masuk sawit ni. Tapi kita cuba usahakan juga. Mungkin betul kedai dia tu, ataupun ada kedai lain. Apa dia kata Ratu Asam Pedas. Kalau Google tu je keluar. Selain pada yang ada dekat negeri-negeri lain tu, kat sini satu ni je. Ni kot. Yelah betul lah. Serius lah. Buka tutup ni. Tak sangka. Betul ni kedai dia? Mana Ratu ni? Okey, betul. Uyo.
Rare lah kedai dia. Okey, betul. Dah sampai. Ni lah kedai dia. Nak cari asam pedas. Dia kata telur ikan mayung semua ada kat sini. Tapi tak apa, kita try dulu. Ramai juga orang. Adalah pelanggan kan. Walaupun kedai dia dalam ni. Sini kan? Terbang tu kan? Kipan dekat menu dia. Telur sotong, telur ketam, telur ikan tenggiri, telur mayung. Satu asam pedas. Kita tengok angle daripada sebelah ni sekejap. Jalan masuk dia sana tu. Kalau masuk dari depan, saya masuk dari belakang tadi. Ni kedai dia. Rare lah, rare. Kenapa Aisyah? Mana boleh, nantilah Umi cakap apa. Kan dah tengok dia, stop lah dulu sekejap. Ni kupang, tak tahu masak apa, asam pedas ke apa dah. Nasi. Dari mulut ke mulut sampai sini. Kalau tak ada macam mana orang tahu kedai dalam ni. Bismillah. Nampak fresh. Tak keras. Telur ikan mayung. Mana bela ikan mayung? Besar-besar ni. Kalau sepuluh masak dalam cair-cair lagi kot. Saya minta masak penuh. Okey, yang ni nama dia telur ketam. Tapi macam biasa lah. Telur ketam ni hancur lah kan. Memang macam ni yang masak dia kot. Dia rasa sedap lah. Sedap lah. RM88. Okey lah. Yang mahal rasanya tadi. Yang paling mahal lah, bukan yang mahal. RM22 telur ikan mayung tu. So makan 3 orang dewasa. Okey apa? 88. Sedap pun sedap. Dia punya ikan pari dia lembut, fresh. First time pun rasa selembut macam tu. Dah, tak rasa apa-apa kan? Nak Musaki mau makan? Makan. Nak durian ke? Makan apa tu, mulut tu comot. So, saya baru pasang tu benda tu tadi dekat sini. Nampak kan? Tu kan, untuk cek gula tu. Masa pasang tak sakit. Yang tak sakit lah, tak rasa dia macam tap macam tu je. Lepas tu dia ada rasa macam nyocok-nyocok sikit. Ataupun sekadar perasaan je. Durian dia nampak macam fresh-fresh. Kalau dia tak fresh macam tu lah. Ni. Aisyah nak ke? Oh, tak boleh pakai. RM40. Okey lah kan? Tak ada mahal sangat. Makan bukan banyak pun. Dua pisang. Dia ada nasi ya? Mak suka. Betul? Dah. Aisyah tak hati pun. Kau dah ada anak dah ibu. Ibu ini kecil lagi. Berada di bandar Batu Pahat. Dekat hotel ni. Pelikan Hotel. Saya keluar sekejap ni. Jalan lepas makan tadi. Jalan lebih kurang dalam 5-10 minit ni. Makan kat sini. Sambut birthday mak. Yang ke-73. Alhamdulillah mak masih sihat lagi.
Masih boleh jalan lagi. Semalam mak jalan kaki pergi kat tandas R&R tu, masih boleh jalan lagi. Inilah dia keadaan malam. Lama saya tak jalan malam Batu Pahat ni. Sebab satunya, yelah, cari apa kan, bandar je kot. Kalau ada motor, lain lah. Pusing-pusing naik motor seronok lah kot. Ni kaki saya ni macam melepuh sikit sebab pakai kasut Skechers ni yang macam Croc tu kan. Dia tak pakai stokin. Saya berjalan pula tadi petang. Bukan petang, pagi tadi kan. So dia macam melepuh-melepuh sikit. Berjalan tak selesa. Jadi kalau pakai stokin sedap ni. Kalau tak pakai stokin, cantik lah kawasan ni. Bersih. Belakang Seng Heng. Cantik dia punya landscaping dia. Itulah saya patah balik. Kalau pusing belakang ada apa lah. So Batu Pahat ni masih lagi rasa selamat lah kalau nak jalan-jalan macam ni kan. Cantik kan dia buat lantai ni. Boleh je parking ni, ada parking kotak parking tu. Tak tahu ni under Bandaran Batu Pahat ke ataupun kedai ni yang buat. Saya rasa ni memang majlis punya lah. Cantik, belakang ni sama juga lantai dia. Di sini lah. Satu. Kenapa flash? Jadi nak gimana? Nak balik? Balik. Haa. Dia orang pergi datang kan? Tak. Ada lagu sampai pasal untuk 2 minit lagu.